Tak sampai harga RM25,000 pun korang boleh dapat 4 dapur dengan full aksesori. Inilah dia SRK 250 RD guys. Jom tengok apa yang ada dekat motor ni. Menariknya di bahagian hadapan motor ni, muka dia sangat-sangat cantik dan terdapat kamera depan dan juga belakang guys. Lepas tu dia datang dengan lampu yang menarik, LED depan belakang dan projector light. Di bahagian bawah didatangkan dengan upside down fork daripada Mazuki dan brake caliper pula daripada Brembo guys. Yang ini 4-port tau. Alright, ABS depan dan belakang, dan yang paling mahal korang tengok dekat bahagian dalam terdapat 4 dapur. Suspension belakang pun tak kurang hebat dia. Menggunakan monoshock daripada Mazuki dan brake caliper pun daripada Brembo juga. Untuk bahagian enjin pula menggunakan 249cc yang menghasilkan lebih kurang 40 horsepower dan juga 22 Nm torque yang menghasilkan bunyi ini. Untuk meter, motor ni menggunakan meter TFT, terdapat TPMS dan tangki minyak berkapasiti 16 liter. Untuk ketinggian tempat duduk 808 mm dan berat 176 kg sahaja. Antara aksesori yang telah dipasang pada motor ini adalah winglet, bobin dan terdapat USB-A dan juga USB-C untuk charge telefon korang. Selain daripada aksesori tadi tu, Alif nak bagi korang exhaust full system, slider, tank pad dan juga waranti 5 tahun. Promotion ni terhad untuk 5 orang terawal sahaja. Jadi kalau korang nak cari motor beginner yang padu dengan aksesori-aksesori yang Alif sebutkan tadi, boleh cari Alif di M4 Smart Shop Seremban 2.